Tunggu harga emas murah, dua dari tiga yang biasanya terjadi bila kita menunggu. Bila kita tengah ada bajet untuk simpan emas, jangan tunggu lama sangat. Terus je buat belian mengikut bajet. Saya faham, biasanya orang menunggu ni dia mengharapkan untuk beli dengan harga yang lebih rendah lagi. Cumanya, bila kita menunggu ni, risiko yang akan terjadi selalunya dua daripada tiga perkara ini. Pertama, kita terpaksa beli dengan harga yang lebih tinggi disebabkan harga emas semakin menaik. Kedua, bajet yang ada habis dibelanjakan. Harga tengah rendah pun dah tak guna sebab kita hanya mampu lihat sahaja waktu itu. Akhirnya duit tak ada, emas pun tak ada. Dan ketiga, ini yang semua orang suka, iaitu dapat beli dengan harga lebih rendah sedikit berbanding sebelum ini. Walaupun memang ada kemungkinan nombor 3 tu berlaku, tapi nombor 1 dan nombor 2 memang kerap sangat berlaku. Jadi bagi saya, kalau tengah ada bajet, boleh terus beli sahaja emas sebab kita bukannya beli hari ini nak jual terus esok. Tak berbaloi, kita nak tunggu harga murah RM1.2 dengan keadaan risiko nombor 1 dan nombor 2 lebih besar menanti kita. Bulan depan, time ada bajet lagi, kita buat lagi benda yang sama, menunggu. Itulah punca utama masalah, bertahun-tahun kerja tapi simpanan masih di takut yang lama. Yang lebih berat lagi, tiada langsung simpanan. Apa sahaja pendapatan yang kita ada, semuanya dibelanjakan. Begitulah. Dah jelas? Boleh klik link di bio saya untuk saya guide cara mula menabur emas.